masa dahulu ada seorang lahabau ni, dia ni menyaga. Dia ni menyaga daripada rumah ke rumah, dia ni menyaga kain. Lahabau ni namanya Kamat. Kira orang gelarkan dia Kamat lah. Dan dia ni bertubuh besar. Ui, besar badan dia. Rangka dia tu besar. Rangka dia besar kan. Mata dia merah. Mata dia. Lepas itu dia ada jambang. Dia ada misai. Dia ada janggut. Misai, jambang, janggut dia warna perang. Koma agak-agak rupa siapa? Tidak ke rupa Pakistan jual kapek ya? Lebih kurang lah. Tapi ini bukan. Yang ni bukan. Yang ni lain. Lahabau ni dia suka datang waktu pagi. Sebab apa ya? Sebabnya bila waktu pagi kaum lelaki tak ada rumah, tak ada di rumah. Dema ni pergi kerja. Yang ada di rumah ni perempuan, anak dara. Itu yang Kamat ni suka benar datang waktu siang, waktu pagi. Pandai orang Kamat ni, cerdik. Tu yang lahabau tu. Dan lahabau ni, dia ni suka dekat rumah yang ada tinggal seorang je anak perempuan. Target dia kopi tu. Kalau dia tahu dalam rumah tu ada seorang perempuan je tinggal, cukup gemar lah dia. Dia ada niat tak baik dia. Ada satu hari tu, lahabau ni datang ke satu kampung. Nak menjual kain lah, macam biasa lah. Bila dia sampai, dia singgah satu rumah. Tengok ada satu orang perempuan dekat rumah tu. Kemudian dia pun macam biasa lah. Panggil apa semua, nak menjaga kain, nak jual kain. Bila dia nak jual kain, bawa lah naik ke atas. Zaman dulu punya rumah papan, dia punya lantai, rumah atas, lantai dia papan. Kamat ni punya perangai, dia akan cari tempat duduk yang ada lubang. Sebab apa? Dia akan meneran ekor dia keluar ikut lubang tu. Kamat ni rupanya harimau jadian. Bila dia punya customer ni duk belik-belik kain, duk tengok kain dulu, yang ini cantik. Yang ini cantik benar. Ini kalau dapat ni buat selendang aja je benar katanya. Masa inilah dia ambil tindakan. Kamat ni akan neran. Dia akan neran. Kopo kena ambil kau tu. Dia neran kopo kena ambil kau. Rupanya dia nak berubah jadi harimau. Bila dia dah berubah jadi harimau, ekornya dah keluar panjang, dia terekam mangsa dia yang tengok kain tadi tu. Dia bawa ke semak. Dia baham lah makan sampai habis. Ni tabiat si Kamat ni. Ini tabiat si Kamat ni. Maka kecoh pula keliling kampung. Daripada satu kampung ke satu kampung kecoh. Yang ada seorang lahabau menjaga kain dan bertukar menjadi harimau dan akan baham orang penduduk kampung. Kecoh lah semua kampung. Bila dah kecoh ke semua kampung, maka penduduk kampung pun mulalah berhati-hati. Dia ni risau lah. Ada satu pagi tu, kejadian dia, Kamat ni tiba kepada satu kampung. Tiba di satu kampung, dia tengok rumah tak berapa banyak. Rumah pula jarang-jarang. Kopi ni cantik benar ni, tanya. Kopi ni steady je. Kemudian dia pun pergilah ke satu rumah ni. Dia tengoklah rumah tu kosong. Ini lauk ni, lauk. Dia pun panggil, selamat pagi. Macam biasa menjaga kain. Memang benar aja benar. Dalam rumah itu seorang je perempuan yang ada. Dia pun macam biasa naik ke atas rumah. Sama juga rumah zaman dulu. Rumah atas, lantai dia papan. Dia pun cari satu lubang cantik. Nak parking ekor dia ni. Nak keluarkan ekor, nak neran ni. Dia pun buka dah bilik kain. Dia bagi tuan rumah tu bilik kain. Tuan rumah pun duduk bilik kain. Yang ni duduk standby. Dia tengok timer cantik je kan. Dia pun mula neran. Rupanya pada hari tu nak dijadikan cerita, malangnya si Kamat ni di bawah rumah tu, kaum lelaki udah ngumpul. Demo udah ngumpul ramai-ramai yang di bawah tu. Demo dah standby Robinia nak tarik ekor si Kamat ni. Memang kena lah lahabau ni. Bila tuan rumah tu duduk bilik kain, tang dia pun apa lagi, neran lah. Neran tahi. Kau pun neran tahi tu. Dia neran. Muka dia dah berubah nak jadi harimau. Yang tengah bilik kain ni, dia tak sedar. Duduk tengok kain sutra ni. Nak dibuatkannya
kain, selendang, apa ke semua benda dia nak buat. Ekor dia keluar. Bila ekor dia keluar, yang di bawah rumah ni piap lah pegang. Bila dah pegang dia bertarik kuat-kuat. Dan si Kamat ni merampui lah. Merampui, menggelupur semua cukup. Kan? Nak lari tak boleh, udah sangkut. Kan? Hara lah kawan. Main tai hari ni aku tengah. Main tai. Oh Tuhan. Tapi dia ni kebel punya pasal. Dia ni paksa juga nak lari. Kan? Aja benar. Memang dia paksa nak lari. Bila dia paksa nak lari, dia rentak putus lah ekornya. Mana buat? Main tai lah kawan. Bila dah putus sekarang, kawan pun mencicir lah lari ke hutan. Bila masuk ke hutan, dia memang jadi harimau lah. Kan? Terus hilang. Kan? Terus kecoh satu kampung tu. Bila dah kecoh ke kampung tu, mana? Dia memang tahulah yang si ekor Kamat ni udah putus. Kemudian sejak pada hari tu, dia memang tak nampak lagi dah si Kamat ni menjaga kain. Dan kata dia memang si Kamat ni udah menjadi harimau dan tak boleh lagi nak berubah menjadi manusia dah. Memang dia kekal jadi harimau. Pasalnya azimat dia tu udah tak ada. Udah putus ekornya. Maka sejak daripada hari tu, orang kampung ni selalulah nampak ada seekor harimau belang yang duk main kat ujung kampung. Kan? Selalulah ni menampak kan. Kejap ada dekat dalam semak, kejap kat dalam hutan ini kan. Dia adalah nampak. Tapi tak ganggu orang dah. Udah ngisaf dengan mak. Udah baik. Pasalnya ekornya udah putus. Jadi sejak pada hari tu, dia menggelarkanlah kampung itu Tanjung Harimau. Itu pasal kawasan itu digelarkan nama Tanjung Harimau hingga ke sekarang ni di Melaka. Tapi mengikutkan kisahnya, Tanjung Harimau ni dia banyak versi cerita dia. Ini salah satu versi cerita dia, cerita dongeng lah. Dia ada yang cerita gempor-gempor ni, orang kata apa, pasal kan ada harimau jaga kampung lah, harimau putih mata merah lah. Sama juga cerita awak ni, dia ada juga mata merah yang cerita awak ni tadi kan. Tapi dia banyak versi cerita. Yang awak dapat ni cerita dongeng ni. Aja benar ke tak, awak tak tahu. Tapi inilah yang awak dapat. Apa-apa pun awak minta, komen yang mana tengok ni, subscribe dia teman. Nanti teman buatlah cerita lain pula. Mana tahu kau ada cerita yang lagi seronok. Ya tak? Subscribe ke, like ke. Yang mana baru lepas subscriber teman ni, teman nak ucapkan terima kasih lah berbanyak. Berbanyak benar lah terima kasih. Nanti teman sambung dengan cerita episod lain pula. Nanti teman sulamkan pula dengan cerita seram ni sikit-sikit. Ya tak? Oh Tuhan. Udah tak mau mati, oi.